Ali kamu bisa banyak kan? Nanti ke sini. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay Ben, hari ni apa kita punya aktiviti Ben? Okay guys, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada satu jemputan perkahwinan daripada sahabat kita, iaitu Ifan. Pada tarikh hari ni 14 hari bulan 2026 di laman Ratu Event Hall di Pasir Gudang, dekat depan ni je. Okay, nanti kita tengok guys. Kita tengok dia punya lokasi dekat mana. Nanti kita belanja ibu yang dekat sana. So Ben, kita punya sahabat kita ni yang bernama siapa? Ifan Nama dia Ifan. Dia adalah salah satu player Broken Chain Brotherhood. So kita memang support lah grup-grup kita yang membuat aktiviti ataupun selain daripada event wedding, kita akan support grup kita ni. Ben, okay Ben, ada sepatah dua ucapan untuk Ifan Ben. Okay Ifan, selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. Okey Ifan, abang ucapkan kepada Ifan selamat pengantin baru, kekal hingga ke jannah. Okey, kejap lagi abang sampai ke sana. Okey, kita jumpa ni brother ni. Sam, ada sepatah dua kata untuk pengantin tau. Okey, kepada pengantin, selamat pengantin baru. Saya ucapkan semoga berkekalan hingga ke anak cucu dan sampai ke jannah. Amin. Okey, terima kasih Sam. Okey, ni siapa ni? Okay, ni idola kita Idola go-kart kita ni. Okey, sepatah kata. Kepada pengantin baru Ifan Ifan, selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke anak cucu. Amin, amin. Terima kasih. Okey ni. Okey, jom kita jumpa abang hantar lagi. Abang hantar sepatah dua kata untuk sahabat kita Ifan. Untuk sahabat Ifan, ahli Broken Chain juga kan? Ya, betul. Saya ucapkan selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke akhir hayat. Amin, amin. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Abang Tan ni adalah idola dalam pemotoran ni. Oh my god! Wow! Okey, Abang Tan. Okey, so kita pergi jumpa pula ni kita punya brother, player kita ni. Dia ni pun baru apa? Baru mendirikan rumah tangga. Okay, wedding day tu kita bawa pergi kan. Okay, ada sepatah kata untuk Ifan. Okey Ifan, semoga berbahagia selalu. Dan banyakkan bersabar. Dan tahniah menjalani bahtera kehidupan baru. Okey, baik Pi. Terima kasih Pi. Baik Pi, terbaik. Okey, sekarang ni abang nasi. Okey. Okey, ni abang nasi kita punya otai pemotoran. Okey, dia adalah idola pemotoran dekat dalam Broken Chain Brotherhood. Salah seorang orang yang lama dalam Broken Chain Brotherhood. Bang, sepatah dua kata untuk Ifan bang. Selamat pengantin baru pada Afifi dan pasangan. Selamat pengantin baru, itu je lah. Okay, itu je. Itulah sepatah dua kata daripada kita punya idola pemotoran otai. Okay, so kita nak pergi kepada brother ni pula. Okay, jom. Bang, sepatah dua kata bang. Okay bang, untuk pengantin Ifan bang. Selamat pengantin baru, semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Amin. Terima kasih bang. Terima kasih. Okay, so siapa lagi yang belum Okay, ini kalau tak silap saya, dia ni pegawai beruniform. Okay, so kita nak tanya dengan dia, minta dengan dia sepatah dua kata daripada brother Afiq. 2, 3 kucing berlari. Assalamualaikum. Tak ada lah. Okay. Untuk Ifan, saya ucapkan tahniah pengantin baru. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Cepat-cepat lah keluar yang Baby. Itu je. Okay, terima kasih Bi. Terima kasih. Okay, abang ni brother bang. Sepatah dua kata bang untuk Ifan bang. Selamat pengantin baru, semoga dipermudahkan segala urusan. Ke jinjing ke Amin. Yes. Amin. Terima kasih bang. Amin. Okay guys, itu dia guys. Okay guys, nantikan
kita punya perjalanan nak ke sana Ben Kita punya perjalanan ke sana. Perjalanan ke pergi Laman Ratu Dewan Perkahwinan Ifan. Stay tune guys. Stay tuned guys. Bye-bye. Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back. Guys, sekarang kita berada di mana Syam? Okey guys, so sekarang kita dah berada di Laman Ratu Kota Masai bagi meraihkan majlis sahabat kita Irfan. Okey, so lepas ni kita akan masuk beramai-ramai ke dalam. Okay guys, tanpa melengahkan masa, let's go. Jom Fi. Jom. Aku menamakanmu cinta, cinta di dalam hidupku ini, satu yang ditunjuk Tuhan temani aku untuk hidupku, untuk duniaku. Aku merindukanmu cinta, rindu setengah. Okay guys, kita nak pergi jumpa Irfan jap. Jom. Rindu tiap detik aku pasti memikirkanmu. Assalamualaikum. Okay guys, sekarang kita bersama dengan pengantin lelaki pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Inilah orang yang nama Irfan. Okay. So sekarang ni kita nak minta sepatah dua kata daripada Irfan. Pan, selamat pengantin baru Pan. Okay Pan. Okey bang. Alhamdulillah Pan. Abang. Tahniah Pan. Banyak bang datang. Sama-sama. Pan, cakap makan Pan. Sepatah dua kata Pan untuk viewer kat luar ni. Kenalkan diri Pan. Nama saya Muhammad Irfan Muazzam. Ini isteri saya officially isteri saya Syafira Anas. Kami dah selamat berkahwin. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada grup Broken Change Brotherhood. Kredit tu Abang Afzal, Abang Syam and the gang dan sepatah dua kata untuk hari ni, pada saya ini adalah hari yang paling bahagia. Sebenarnya saya senyap kat grup ni mungkin off right dulu sekejap untuk bagi ruang nak kahwin ni sebenarnya, tapi kita jalankan senyap-senyap. Alhamdulillah, Allah pun dah tetapkan hari kita hari ni. Alhamdulillah, jodoh, ajal, maut, rezeki semua kat tangan Tuhan. So korang tak perlu takut. Jalan ni hidup macam biasa, berserah kepada Allah. Usaha mesti ada, tawakal pun mesti ada, doa jangan lupa. Amin. Terima kasih Pan. Terima kasih Pan. Sama Pan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pan. Okey Pan. Okey guys, Okey guys, itu dia sepatah dua kata daripada pengantin salah seorang ahli Broken Chain Brotherhood. Okay, jom kita pergi makan dulu Let's go. Okay, come on. Ketika aku melihatmu, aku jatuh di paling cinta. Tuhan sungguh baik takdirnya. Dari berjuta bintang yang terangi di malamku, kamulah bintang yang paling terang. Takkan ku biarkan redup
jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu seribu jalan pun ku nanti bila berdua dengan dirimu melangkah bersamamu. Ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu mungkin aku Alhamdulillah selesai sudah majlis sahabat apa tu pengantin sahabat kita Irfan. Yalah kita pun dah settle dah lebih majlis ni, so kita nak bergerak ke spot minum petang di Wagon Cafe Kampung Masa Putih. Okay guys, jom let's go, lucu. di atas jalan hitam berdebu, enjin hidup hati pun padu, parut lama jadi sejarah, kami bangkit tak pernah reda, angin malam jadi saksi. Video bang, video. Broken chains, brotherhood. Alhamdulillah selesai sudah majlis sahabat kita iaitu Irfan. Semoga kekal hingga ke akhir hayat dan menjadi suami yang baik. Itu sahaja video pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Tunggu next video. Bye. Assalamualaikum.